Hello, Assalamualaikum, hai. Nama saya Amir, saya merupakan founder kepada Hosting Malaya. Video kali ni saya nak tunjukkan bagaimana cara untuk kita copy item renewal, masukkan di dalam item DB renewal server lah. Biasanya server renewal punya item kostum dan sebagainya ada yang lebih banyak, lebih menarik, dan biasanya server renewal akan cuba untuk implement lah. So caranya, anda boleh tengok kat sini, saya download latest renewal Athena dan saya rename ni item DB equip. Biasanya equip ya, ini kita akan copy dan DB equip untuk renewal, dan ini adalah item DB equip untuk renewal. So dan juga inilah item info paling latest lah yang kita boleh dapat untuk Chris punya translation ROTP. So apa yang saya akan lakukan, yang pertama sekali kita akan dapatkan renewal on the items. Kita akan splitkan dulu untuk kita dapatkan item tersebut. So kita run kita punya script ni. So kat sini dia akan minta renewal path. So renewal kita kat sini kita copy dan renewal path, dan output lah. Output ni kita nak namakan sebagai apa. Contoh kat sini saya namakan db.yml. So dia akan cuba untuk read kita punya renewal item ada berapa, kemudian dia read juga renewal item ada berapa, dan dia akan buat satu file untuk perbezaan item lah. Ok, so proses ni dia akan ambil masa sikit sebab dia perlu read full file. So saya akan skip video ni lah sebab video ni akan jadi panjang. Ok, so anda tengok kita dah create file kat sini. Dua file baru dah generate, iaitu custom itemdb.txt, di mana custom itemdb.txt ni dia akan listkan semua item DB yang dia dapat filter dan masukkan lah. So maksudnya item DB yang dalam ni ialah yang ada dalam custom itemdb YML kita. So anda boleh tengok kat sini, inilah custom itemdb YML. Ini list ya, 1100, 110, 150, dia dah listkan terus lah kegunaan sekiranya anda ingin tahu apa item ID yang telah pun dimasukkan. So sangat mudah lah kat sini. So satu, kita dah ada item DB YML. So kita dah boleh masukkan dalam Athena, dan kita ada list ya untuk tengok yang mudah. Tapi sekarang ni masalahnya ialah item info duduk luar kita masih tak ada lagi. Dan kita nak masukkan renewal punya, sebab renewal punya dia punya fungsi berbeza, dia punya feature mechanism calculation form dia pun berbeza. Contoh macam chat untuk renewal defender 10, tapi di renewal defender 1 tu contoh lah. So saya ada buat lagi satu script kat sini. So dia akan generate filter untuk item info saja. So kita just run with PowerShell. So dia minta ID list path. So kita gunakan custom db.txt ni, dan juga source item info. So kat sini item info lah yang ada, dan kita nak gunakan output. Contoh kalau kita nak gunakan custom underscore info dot luar, so dia akan klik kat sini lah. So kita klik enter. So dia akan baca dia akan baca item list kita, dan dia akan copy kita punya item ID yang listed dan item info dot luar saja, dan dia akan generate dot luar baru lah. Ok, so anda tengok kat sini, dia dah create satu custom underscore info dot luar. So bila kita open, so anda tengok dia dah add lah 1100. So kita just copy je item ID ni, kita masukkan ke dalam kita punya item info luar custom lah. So itu lebih mudah untuk kita manage daripada kita masuk dalam original punya item info luar. So anda boleh tengok structure tersebut dalam ROTP lah, lebih mudah untuk anda manage pada kemudian hari. So contoh kat sini anda tengoklah sampai habis lah. Dia akan copy sekiranya ada. Ok, saja saya nak kongsikan mengenai script yang saya create ni.
Diharap ini manfaat dan membantu saya jugalah untuk mengingat kembali skrip ini sebenarnya saya dah pun create sebelum ni, so mudah untuk saya ingat balik cara untuk gunakannya. Itu saja. Sekian, terima kasih.